Setiap kali hujan lebat, penduduk bandar Sentul diuji. Banjir kilat yang datang tanpa amaran bukan sekadar tenggelamkan jalan, tetapi turut tenggelamkan kesihatan komuniti. Di sebalik air yang melimpah, tersembunyi satu lagi krisis yang kian membara, penyakit bawaan air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda bahawa Sentul, sebuah kawasan bandar padat di Kuala Lumpur, telah beberapa kali dilanda banjir kilat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi di sebalik kerosakan harta benda, ada satu kesan kesihatan yang lebih senyap, iaitu peningkatan kes penyakit bawaan air dalam komuniti. Apabila banjir berlaku, air kumbahan, longkang dan saluran najis bercampur, menyebabkan pencemaran ke dalam sumber air dan kawasan kediaman. PPKP memainkan peranan penting dalam pengurusan krisis kesihatan seperti banjir. Antara tugas-tugas kami termasuklah membuat persempalan air dan makanan, membuat laporan kes ke dalam sistem e-notifikasi, memberi pendidikan kesihatan kepada mangsa banjir, pengesahan sumber jangkitan yang berlaku dan lain-lain lagi. Cabaran utama kami untuk mendapat kes yang lambat kerana mangsa banjir sering terperangkap ataupun tidak melaporkan simptom awal. Seterusnya kita akan menerima ramah penduduk sendiri di kawasan Sentul ini. Okay, Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik siapa nama? Saya Haji Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman. Okey Pakcik, Pakcik pernah alami ke sendiri situasi banjir? Pernah. Masa banjir tu ada tak ahli keluarga yang jatuh sakit seperti demam ke, cerit-berit, muntah? Ada jugalah. Ada. Okey, masa ahli keluarga jatuh sakit ketika banjir tu, Pakcik ada buat laporan ke dekat klinik atau pejabat kesihatan? Tak ada buat laporan pun. Kenapa ya? Boleh tahu? Tengah sibuk lah. Sibuk dengan masalah banjir ni. Oh, sebab air masuk rumah. Air masuk rumah semua. Okay. Pakcik rasa kalau ada satu aplikasi dekat telefon yang waktu banjir tu, kalau Pakcik ada ahli keluarga sakit perut ke cerit-berit, boleh tekan dekat telefon je, lepas tu dia akan terus hantar kepada pejabat kesihatan ataupun pejabat klinik kesihatan bilik gerakan banjir semua. Pakcik rasa itu membantu ke? Saya rasa membantulah. Mensenangkan. Boleh digunakan oleh orang awam lah. Boleh digunakan. Okey, baik. Terima kasih Pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakar dalam bidang kesihatan persekitaran, teknologis Rudi Aswadi bin Abdul Rahim. Bagaimana banjir kilat memberi impak kepada kesihatan persekitaran seperti Bandar Sentul? Sentul adalah salah satu kawasan yang sangat berisiko dengan kesan banjir dan juga memberi impak kepada kesihatan persekitaran dan juga kesihatan persekitaran bandar, yang mana dia boleh dikategorikan kepada dua perkara. Yang pertamanya, kalau kita tengok dekat sini, pencemaran air tanah, iaitu di mana banjir kilat akan bertindak sebagai medium dan berkesan untuk mencampur dan menyebabkan enap cemar dan juga pencemaran di kawasan air dan juga tanah. Dalam konteks penolong pegawai kesihatan persekitaran, apakah langkah persediaan paling penting ketika berlaku banjir? Prioriti utama penolong pegawai dan juga penolong pegawai kesihatan persekitaran dalam menangani isu banjir ini adalah, yang pertamanya, kalau kita tengok job scope ataupun tugas seorang pegawai dan juga penolong pegawai kesihatan persekitaran, apabila berlakunya sesuatu bencana, perlu aktifkan bilik gerakan dan juga penyelarasan tugas. Jadi penyelarasan tugas dan aktif bilik gerakan ini perlu untuk kita selaraskan tugas-tugas dan juga tindakan serta kepentingan yang perlu diambil dalam memastikan penyelarasan tugas itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Apa pendapat teknologis tentang cadangan sistem atau aplikasi pemantauan dan pelaporan simptom bawaan air ketika banjir? Pegawai kesihatan persekitaran ni kena main peranan penting dalam sesuatu aplikasi teknologi, yang mana aplikasi tersebut boleh memantau dan juga melaporkan simptom-simptom penyakit bawaan air ketika banjir. Kami telah membangunkan satu sistem digital yang dikenali sebagai Aquacentric. Aplikasi ini membolehkan mangsa banjir mendapat maklumat berkaitan cuaca serta info banjir, serta mereka juga boleh menandakan simptom kesihatan yang mereka alami dan tip-tip kesihatan ketika menghadapi banjir. Laporan yang diisi akan dihantar terus ke bilik gerakan banjir dan pihak berkuasa yang berkaitan. Dengan sistem ini, tindakan dapat dibuat lebih awal, lebih cepat dan mengurangkan risiko penyakit bawaan air semasa banjir.
Untuk maklumat lanjut, kami mengalu-alukan kedatangan tuan dan puan ke program Koruhe yang akan berlangsung pada 4 Disember 2025 bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh. Jumpa anda di sana.